anda boleh keluarkan emas fizikal macam yang saya pegang ini. Dan ini adalah contoh emas yang saya arahkan sistem untuk hantar ke rumah. Apa yang specialnya akaun Emas Gap di Public Gold ni? Bagi yang belum tahu, anda boleh save video ni untuk rujukan yang akan datang. Okey, yang specialnya akaun Emas Gap ni, kita boleh beli emas bila-bila masa ikut atas kemampuan dan bajet kita sendiri. Contoh, tuan-puan ada bajet RM100 dan jadi tuan-puan boleh tekan saja dekat button top up ini. Kemudian tuan-puan boleh masuk bajet RM100 dan tuan-puan dah boleh dapat gram sebanyak 0.162 gram. Kalau anda ada bajet lebih RM1,000, anda boleh tekan di sini RM1,000. Kemudian anda akan dapat 1.623 gram. Dan ini adalah satu kemudahan yang ada di akaun emas Public Gold dan anda boleh beli emas bila-bila masa sahaja. Dan yang paling penting tuan-puan, anda boleh keluarkan emas fizikal macam yang saya pegang ini. Dan ini adalah contoh emas yang saya arahkan sistem untuk hantar ke rumah. Dan kalau anda simpan 1 gram setiap bulan, dalam masa 1 tahun, anda akan ada 12 gram. Bersamaan dengan RM7,300 untuk harga hari ini. Saya akan tunjukkan pada anda macam mana cara anda nak keluarkan emas fizikal. Anda perlu tengok di dalam apps ni, di button withdrawal. Dan anda tekan di button withdrawal ni dan anda boleh pilih design yang anda mahu. Daripada anda menggunakan duit di dalam akaun anda itu untuk dibelanjakan daripada makan inflasi, lebih baik anda simpan dalam bentuk emas. Kita hanya perlu simpan konsisten sedikit demi sedikit dan capai matlamat kita. Dan pada anda yang belum ada lagi akaun Emas Gap Public Gold, anda boleh rujuk pin di video saya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.